Kenapa semakin ramai doktor hospital awam memilih untuk berhenti? Hakikatnya, bukan sebab mereka tidak sanggup kerja keras. Tapi, sistem yang terlalu menekan menyebabkan ramai tidak lagi nampak masa depan. Baru-baru ini, daripada 5,000 slot doktor pelatih yang ditawarkan, hanya 529 orang saja melapori. Ini bukan sekadar isu kekurangan minat. Ini isyarat jelas bahawa kita sedang kehilangan bakat, beban kerja yang berat, waktu bertugas yang panjang, tekanan berterusan, tugasan dokumentasi yang menimbul. Ditambah pula dengan laluan kerjaya yang tak tentu, menyebabkan ramai doktor muda tawar hati. Bila seorang demi seorang keluar, yang tinggal pula terpaksa memikul beban yang lebih besar. Akhirnya, kitaran ini terus berulang. Dan bila negara jiran seperti Singapura menawarkan laluan kerjaya yang lebih jelas, ramai akhirnya memilih untuk pergi. Jadi, isu ini bukan hanya soal gaji. Yang lebih penting, adakah sistem kita cukup baik untuk membuat mereka kekal? Kalau kita mahu selamatkan sektor kesihatan negara, kita perlu betulkan asasnya daripada kebajikan, latihan, laluan kerjaya hinggalah kepada persekitaran kerja yang lebih sihat. Kalau tidak dibetulkan sekarang, hari ini yang pergi doktor, esok yang menunggu rawatan pula adalah semua rakyat biasa kita.